Hari ni saya nak share dekat tuan-puan strategi simpanan emas yang betul, yang mana dikongsikan oleh guru emas saya sendiri, Encik Muhammad Zulkifli Syafiee. Yang mana bila kita menyimpan dalam bentuk emas ni, yang pertama tuan-puan jangan tengok harga. Yang tuan-puan perlu fokus adalah kepada pertambahan gram. Pengalaman saya sendiri tuan-puan, siapa yang tengok harga emas turun, dia nak tunggu turun lagi. Harga emas naik, dia rasa menyesal. Jadi cara yang terbaik untuk tuan-puan nak menabung dalam bentuk emas ni adalah tuan-puan fokus kepada pertambahan gram. Bila gram emas kita makin bertambah, bermaksud kekayaan kita pun makin bertambah. Siapa yang selalu monitor harga emas, dia akan rasa takut. Harga emas yang tuan-puan rasa mahal hari ni, dia akan jadi murah lagi setahun, lagi 2 tahun. Dan kita simpan emas ni bukan kita nak simpan hari ni, nak jual esok, nak jual minggu depan. Kita simpan emas ni untuk simpanan jangka panjang, at least 2 tahunan ke atas. Jadi bagi yang tengok video saya ni, tuan-puan yang dah jadi penyimpan emas, fokus kepada pertambahan gram. Jadi bagi tuan-puan yang tengok video saya ni, yang nak kukuhkan tabungan, yang nak ada simpanan dalam bentuk emas macam ni, yang nak saya bantu mulakan tabungan dalam bentuk emas, boleh isi beg biru dekat bawah ni, ataupun just klik link di bio saya untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.